Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita sama-sama dapat bertemu sekali lagi di dalam live baca ikut guru siri yang ke-6. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala permudahkan pengajian kita semua insya-Allah. Apa khabar ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan yang saya kasihi lagi dirahmati Allah? Apa khabar semua, sihat ke? Selamat pagi, sabahal khair. Mudah-mudahan ibu-ibu, ayah-ayah sihat-sihat selalu, sentiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Baik, insya-Allah ibu-ibu, ayah-ayah, pagi ini kita sambung pada muka surat 227 ayat 52. Sebab semalam saya baru baca setengah, tiba-tiba headset saya panas. Jadi insya-Allah mudah-mudahan pagi ni tak berlaku lagi lah sebegitu. Okey. Baik. Jadi ibu-ibu ayah, tolong share dulu live kita ni insya-Allah. Baik, jom sama-sama kita mulakan dengan bacaan zikrullah kita. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jom. A'udzu billahi minasy buka muka surat 227 lah. 227 ayat 52. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum. Berhenti kat rabbakum. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين
وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ. Okey, buka muka surat 228 ibu-ibu ayah. 228. Okey. إِن نَّقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ إِن نَّقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا. Du ni kalau berhenti 2 harakat. Berhenti 2 harakat. Ulang. قال إني أشهد الله واشهدوا. ambil balik. واشهدوا أني بريء مما تشركون. واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. Okay. Ulang. Saya tak berhenti dah dekat min dunih ni, saya tak berhenti. Nampak tak hi tu saya baca panjang. Kalau saya berhenti, saya kena sukunkan ha. Ni. Macam tu. Okay, ulang. Min dunihi fakiduni jami'an thumma la tunzirun. Inni tawakkaltu ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbah. Tu. Dabbah. Bukan dabah. Da ni panjang 6 harakat. Lepas tu masuk pada sabdu ba ni. Tekan. Dabbah. Berhenti. Bah. Sebab kita berhenti kata marbutah, kena tukar dengan bunyi dengan huruf ha. Baik, sekali lagi. Inni tawakkaltu ala Allahi rabbi wa rabbikum min Inni tawakkaltu ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbah. Okey. First, ibu-ibu saya tak berhenti dekat warabikum. Ustaz, awak tak berhenti je kat warabikum, senang. Boleh, tak ada masalah. Sama-sama nak berhenti. Saya berhenti dulu dekat dabah. Sajalah saya nak bagi lajak sampai sini. Lepas tu lagi ambil balik. Mula pada ma. Okey. Mula pada ma sampai habis. Boleh ibu ayah. Takut sekali ada yang tanya, ustaz tak berhenti pun dekat waqaf jaiz ni. Kalau ibu-ibu baca sendiri nanti berhenti. Kalau tak nak, ibu-ibu baca sambung dulu, nanti ambil balik. Okey, boleh buat pilihan. Okay, baik. Ambil balik ma. Ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha. Ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim.
مستقيم إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ 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 jangan duk hafiz hafiz z tak mau dha tak ada bunyi z tak ada bunyi hamzah hafiz itu je keluarkan hujung lidah saja bila sukun dengan huruf dha ya baik walamma jaa amruna najjayna huda ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ sama juga ni غليظ ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد saya berhenti sini ya وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله وعصوا engkau وعصى صا tebal وعصوا ulang جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة وأتبعوا في هذه
الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ربي قريب مجيب إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب
Sadaqallahul azim. Baik, ibu-ibu ayah, saya berhenti dulu sampai muka surat 228. InsyaAllah esok hari Isnin saya akan sambung lagi 2 muka surat lagi insyaAllah ibu-ibu ayah. Boleh? Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih semua yang hadir, terima kasih yang share, terima kasih yang buat tajaan stars. Alhamdulillah, semoga dilimpahkan rezeki ibu ayah selalu. Dan yang mana yang hari ini planning untuk balik ke kampung kan, balik kampung, ada yang cuti sekolah kan, anak-anak dah start cuti sekolah seminggu kan, cuti raya Cina dengan apa, raya Chinese New Year dengan first puasa. Okay, siapa yang dah dapat cuti tu balik kampung, hati-hati di jalan raya. Okay, hati-hati di jalan raya nak ya, insyaAllah. Yang dah sampai dah tu, Alhamdulillah, Alhamdulillah selamat sampai. Okay, insyaAllah. Baik, ada yang nak balik ke utara kan, hati-hati. Tak tahu lah kot hari ni jalan jam ke apa ke, wallahualam. Apa-apa pun berhati-hati insyaAllah. Mudah-mudahan asbab kita baca Quran pagi ni, asbab Allah Ta'ala lancarkan perjalanan kita semua insyaAllah. Okay, biiznillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum.